Samsung dah lancarkan Samsung Galaxy Z Fold 8 dan Z Fold 8 Ultra dengan harga bermula dari RM7299. Kedua-dua phone ini menggunakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan dipadankan sehingga 16GB RAM dan sehingga 1TB storage serta mempunyai 45W fast charging dan 20W wireless charging. Yang paling menarik, Samsung Galaxy Z Fold 8 perubahan paling besar kali ini ialah reka bentuk skrin. Skrin luar 5.5 inci dengan nisbah 16:10, manakala skrin dalam 7.6 inci dengan nisbah 4:3. Bila buka je rasa macam pegang mini tablet. Untuk kamera pula, Samsung Galaxy Z Fold 8 menggunakan dual kamera 50MP dengan bateri 4800 mAh. Kalau korang nak lagi power, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra memang pilihan. Ia hadir dengan skrin luar 6.5 inci dan skrin dalam 8 inci. Kamera utama 200MP, 50MP dan 10MP serta bateri 5000 mAh. Kedua-dua phone ini juga merupakan antara phone yang terawal menggunakan Android 17 dan One UI 9 serta mempunyai pelbagai ciri AI baru. Dari segi harga pula, Samsung Galaxy Z Fold 8 bermula dari RM7299, manakala Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra pula mencecah sehingga RM10,000. Kalau korang rasa harga agak tinggi, jangan risau, All Gadget ada menyediakan angsuran bayar bulan-bulan. Korang apply dulu, dah lulus, dapat phone kemudian baru bayar. Jadi, kalau korang diberi pilihan, korang pilih Samsung Galaxy Z Fold 8 atau Z Fold 8 Ultra. Cuba komen.